Wah, best lamanya. gila lah weh. Best gila lah apa yang Mia pilih ni. Bestnya. Kenapa lama main? Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni kita akan main bunga api bersaiz kecil. Okey, macam yang kau nampak dekat depan kita ni, satu meja ni penuh dengan bunga api. Ada pelbagai saiz, ada pelbagai bentuk dan ada pelbagai warna. Kau pernah main tak macam ni? Tak pernah main. Tapi tak pernah sentak. Mia? Kenapa tak bagi tahu? Kenapa tunggu orang tanya? Tak ada aturan. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Jom kita main bunga api saiz kecil. Alright guys, sebelum kita orang start main, just nak bagi tahu kalau korang nak main bunga api, make sure korang berada dalam pengawasan orang dewasa. Macam sekarang ni ada aku dan ada Syami. So kita orang main ni dalam pengawasan orang dewasa dan kita orang main pun di kawasan yang lapang, di kawasan yang kita orang dah tengok dah memang selamat untuk dimainkan dan semua bunga api ni pun bukan jenis yang berbahaya. Alright guys, kita nak main yang mana satu dulu? Ada banyak ni. Kau tanya aku. Siapa nak pilih dulu? Bagi Mia dulu lah pilih. Tak apa, latih lah. Kita latih lah. Latih lah. Cuba. Latali latali tamblong. Aku, Okey. aku nak start dengan yang ni lah. Wih, apa tu? What is this? Sebab bentuk dia macam menarik tau. Sebab dia ada sayap. Ini apa? Ni lebah lah. Tak, ni Bunga api lebah. bunga api rama-rama. Rama-rama ke lebah? Rama-rama. Habis tu ni apa? Oh ni lah rama-rama. Oh, Rama-rama. oh, Itulah dia. Gambar rama-rama. Okey, jom kita try. Tengok macam mana. Kita try satu dulu. Kita try satu. Asal pula betul? Eh, nanti terbang ke atas. Ya. Dia terbang je. Alah. Tapi tinggi juga. Tinggi juga. Asal dia simple. Sekali lagi. Lebih kurang 10 meter guys. Dia kena arahkan ke atas macam ni. Tak boleh macam ni. Okey, kita bakar. Hari ni ah. Okey. Itu baru kita punya bunga api yang pertama. Yeah. Jom yang kedua pula. Lagi. Jom, sebagai orang yang paling tua guys. Put. Mia, silakan. Kau paling tua. Aku Pilih. Kau kena tahu, aku jenis someone yang safety first. Jadi aku akan pilih yang nampak paling selamat. Kita main yang ni lah. Ni apa ni? Dah yakin ni? Ni asam keping tu kan? Asam yang gula-gula tu kan? Tak sedap. Jajan asam. Happy Boom pilih cracker. Kau yang pilih. Kau yang pilih. Kau yang pasang. Asal lah. Ni kau letak je. Okey, jom. Mana? Cepatlah. Oh, ini bunga api tu, aku tahu. Ni nama dia ni, kentut naga. Kentut naga. Wah, seronoknya. Wah. Apa ni? Dalam banyak-banyak bunga api, kau pilih yang paling bosan tau. Dah. Dia. Dah. Mia nak pilih mana? Dia tahu main satu je. Pop. What the? What? Min ni lagi bosan daripada kau. Weh, dia seronok. Biarlah, bagi dia main seorang. A few moments later. Mia dah seronok dah main. Dah. Seronok. Ladybug. Yang ni kan dia unik sikit. Yang bunga api mini ni sebab dia bentuk ladybug. Kau tahu kan ladybug apa? Yang serangga merah tu Ni kumbang perempuan. Kumbang merah lah kot ya. Yang kecil tu selalu So ni adalah badan dia. Tapi tak tahulah ni dia terbang ke apa ke tak tahu. Kumbang ke kura-kura? Macam kura-kura pun ada. Weh, ni kura-kura ni. Kita sambung kita punya projek. Bunga api ladybug. Sambung. Gaya dia tu.
puas hati, puas hati. Kan ada 2 kan? Mana tu? Ni belakang ni. Sangat puas hati aku. Tak payah lari pun. Takut. Baik. Paresan. Kenapa dia tak pop kat atas? Kamera pen pun muncul dia berasap. Kita dah try dah 4 bunga api mini yang berbeza. Sekarang yang kelima pula. Okay, aku pilih boleh ya? Boleh. Okay, abang akan pilih yang ni. Sebab bentuk dia kau tengok macam pelik lah. Apa ni? Kenapa dia macam ada tanduk? Tak tahu macam yoyo pun ada. Oh, ini gasing tu. Top. Jom cuba. Top gasing. Tak tahu dia terbang ke apa. Aku nak tanya dulu sebelum aku pilih. Ni apa, tabung masjid ke apa? Kau ambil yang tu kau ni. Tak, ni apa? Tabung Tabung apa? Tapi ni adalah yang paling kecil. Untuk yang jenis tabung macam ni. Dia paling kecil. Ya, faham. Tak nak lah yang tu. Belum lagi lah. Boleh. Aku berminat dengan yang ni tu. Weh, dia macam aiskrim. Apa ni? Boleh cuba? Sekejap, nama dia Happy Boom Mountain Mini Ice Cream. Wih, Oh, betul lah, betul mini macam macam ice saiz kecil. Itulah jadi guys bila kita lupa nak tutup air dekat sink. Okey, jom seterusnya Dafi pilih. Happy Boom Peanut. Peacock. Apa peacock? Peanut. Peacock Fountain. Oh, okey. Cuba. Nah. Lighter. Nah, Dafi, aku takut Dafi. Dia sama macam kau punya, Amin. Tapi yang ni dia keluarkan gula-gula merah dengan hijau. Tadi tak ada. Kau ada perasan dia ada bulat. Ada. Hijau dengan merah. Tu beza dia. Yang ni ada colour-colour Got it. Oh, so tadi tu kan dia peacock tu dekat dia punya bunyi guys. Burung mera. Mia. Sekarang turn Mia pula untuk Ni pilih. Mia aja harapan untuk kita dapat. Dan nak pilih mana? Tempat. Dah ni. Ini bakal ni. Okey, Yang Mia ni pilih yang ni. Ui. Nama yang ni adalah Happy Boom Tikus. Tikus. Sama tikus. Kenapa nama dia tikus? Ada clue tikus ni nanti. Aku tak tahu. Terus kita cuba dulu lah Mia, kenapa bakal, nama dia tikus. Mia settle dah. Kita akan bakar bunga api tikus. Bunga api tikus Yang ni Mia pilih kan? Mia yang pilih. Mia pilih kau bakar. Mia yang pilih kan? Tapi kenapa Mia kat situ? Sini. Dia kena bakar sendiri. Macam-macam Tak payahlah. Bertanggungjawab. Demi Mia. Jom. Tapi bohong. Aku rasa aku dah tahu kenapa nama dia tikus. Kenapa? Sebab dia terbang dia, entah ke mana-mana dia terbang. Tajuk tu. Tadi sampai sana tu, terbang tu. Tapi seronok. Kita dah cuba 8 bunga api mini. Okey, sekarang yang ke-9, iaitu aku yang pilih. Okey. Tadi kita main apa? Kita main rama-rama kan. Yang kali ni kita main Lebah. bunga api lebah. Lebah bro. Lebah. Yang ni dia kejar orang.
Have a great time. Laju ke? Tak sempat. Laju sangat. Satu lagi. Sekali lagi. Laju sangat. Terbang mana? Okey. Lah. Ya Allah. Aku rasa kau pergi kepit lah sayap dia. Janganlah keping sayap dia. Apa ni? Ni nama dia Banana Rain. Hujan Banana Rain. pisang. Okey, ni kau kena main jauh sikit. Yang ni kan jauh sikit. Terbalik air kau ni. Terbalik. Ya. Ni macam ni. Weh kau. Nasib baik. Kau nak bakar dia terbalik macam tadi. Aku mana tahu. Ha. Tak nampak. Bakarlah nak. Kau tak nak? Kau bakar je, kau bakar je. Terus sikit. Terus sikit. Lari! Nasib baik aku lari. Tak, tadi kau nak bakar terbalik tau. Macam mana dia nak terbang? Dia tembak bawah lah. Tembak bawah lah. Kau tak ada tengok ke? Bola lubang kan dia jalan tu. Oh, macam tu punya. Nasib baik Faik datang. Kalau tak aku bakar terbalik tadi. Blind box ke? Sekejap. Secret. Irono. Secret. Oh. Secret eh? Secret dah. Bukan, ni bukan blind box guys. So ni nama dia Happy Boom Firework. Bentuk dia memang macam ni. Nah. Macam nak? Sungguh Semua happy. Korang perasan tak? Bunga api kecil ni semua happy dia tulis. Woi. Panas. Lit boy. Besar jugalah dia punya bunga ni. Boy. Ada lagi. Lagi. Memang happy. I like it. Yeah, I like it. Kita dah cuba hampir semua yang ada dekat atas meja ni ya. So tinggal apa je sebenarnya? Ini je ni. Tinggal gasing ah ni Dengan ni. Gasing ni pun belum. Mancis. Alah. Tak, sebabkan dia bosan, dia tak nak pilih. Dia pilih lah. Lah. Dek, lepas ni tidur adik eh? Dia salah ajak orang. Betul lah tu. Wah, best gila lah weh. Best gila lah apa yang Mia pilih ni. Bestnya. Kenapa lama main? Allah. Soalnya lah. Mana aku punya? Dah. Okey, sekarang kita tinggal berapa je? Kita dah try berapa dah? Banyak. Aku pun dah tak ingat. 12. Kita dah try 12 bunga api mini yang berbeza. Okey, sekarang turn aku. Kita tinggal 2 je lagi. Kita tinggal yang gasing. Yang ni. Oh, tu gasing. Ini gasing. Gasing satu dengan yang ni. Tabung ni. Apa ni? Tabung mini. Oh, tabung. So kita try yang ni lah. Best! Dia kejar orang! Okey, kita dah tinggal last bunga api mini yang terakhir iaitu yang tabung ni. Ni, Peacock Fountain. Okay, yang ni siapa nak bakar? Mia. Mia. Apa dah suruh Syamil! Bukan, dia kurang bercakap. Sebenarnya Mia datang sini untuk main bunga api tadi tu je. Yeah. Dia datang main pop-pop, main benda ni. Itu je sampai. Tak, itu pun dia dah seronok masalahnya. Weh, dia tak nak hidup apa Aik? Cameraman, kau patok je ada ni. Dia tak nak hidup. Weh.
Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy kita orang main bunga api mini ni. Tolonglah enjoy. Korang enjoy tak? Enjoy. Seronok gila. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.